I think I went a little bit overboard this year. Sebab yang ni hari ni punya je. Mungkin sebab Aisyah tahu Mama dengan Mami ada kat sini kan. So macam I went a bit crazy. Kalau you guys tengok dekat channel semalam pun, tengok Aisyah update banyak gila Aisyah spend just to buy Fiona's yang Black Friday tu. Macam tu lah. Tapi yang ni Akin dah buka daripada kotak Kate Spade. Masuk ke dalam white plastic ni, small dumpling black ni. Dan habis jual semuanya. Lepas tu, oh, forgot to tell you guys, Aisyah dapat balik restock ni ha. Hot Fudge Winova. Yang ni kan, kalau macam nak cari susah, yang ni macam call each store to find them. To find it, the bag. Itu. Tapi banyak sangat kan. Anyway, sahabat tengok live, boleh tekan kat button sebelah ni. Dan jangan lupa tekan button follow.